laluan terowong menghala ke kompleks daya bumi. Kita nak cross jalan ni, nak pergi ke sini, jawab pos, kita lalu ke terowong. Jom. Ini hari cross terowong saja ya, daripada stesen KL tadi lagi. Masuk terowong, keluar terowong. Let's go. Tak ada orang. Sunyi dan sepi kawasan ni. Cross jalan. Penat lah. Emergency call button. Ada masalah, tekan button. Nak jalan. Ini dalam terowong daripada Masjid Negara ke menghala ke Kompleks Daya Bumi. Lepas tu saya nak menghala ke Pasar Seni. Lepas tu nak pergi ke Kat Central. Jom ikut saya. Pusing. Naik tangga lagi. Penat juga jalan macam ni. Tapi tak apalah. Sekarang dah 12 suku. Cuaca agak panas. Inilah bangunan daya bumi. Ada jalan ni kita cross. Jatuh pula. Ada jalan ni kita cross. Kita nak pergi ke sini. Itu komuter. Ada goreng pisang ke bawah ni. Gerai goreng pisang. Itu komuter. Dah nampak lah. Nampak tu. Cross jalan. Restoran Telawi. Kita makan ke bawah ni. Tak apa. Kita bukan nak makan. Kita nak ke Kompleks Daya Bumi. Lepas tu nak ke Pasar Seni. Ikut jalan ni. Ini rel kereta api. Wah, ni laluan kereta api komuter. Laluan kereta api daripada stesen KTL lama ke KL Central. Bangunan stesen kereta api lama. Itu LRT, ni MRT Pasar Seni, MRT lah Kajang lain ke Pasar Seni. Kalau nampak lah dari sana. Nak zoom tak boleh. Jom. Ni apa ni? Oh, ada mega. Ramai juga. Ada kat bawah ni. Sudut berita Sukan Pos. Ni ada apa ni? Grady grill. Oh, ni kambing. Chicken grill. Lamb grill. Set makan. Ini kedai makan. Pasta add-on. Chicken grill. Lamb chop semua ada. Western style. Ini pinggan ayan Kuala Lumpur ya. Ini gerai untuk makan tengah hari. Untuk pekerja sekitar sini makan tengah hari. Jom naik atas. Kompleks Daya Bumi.
Ni you. Ni pejabat pos. Ni pejabat pos besar Kuala Lumpur. Ni SQ Pos Malaysia. Jom pusing kat sini. Sibuk gondang selisih. Kompleks Daya Bumi. View daripada pejabat pos besar Kuala Lumpur. Pos Kuala Lumpur. Ada klinik juga di sini. Ada dapat. Jom kita try lalu kat sini. Kita nak ke pasar seni. Boleh lalu ni rasanya. Oh, tidak boleh. Boleh. Pejabat pos. Oh, ni pejabat pos. Kita cross pejabat pos. Kita nak ke sana. Central Market. Jom turun ke bawah. Udah capek ni. Penat juga. Siang-siang hari berjalan macam ni. Mesin panas. Kompleks Daya Bumi. Masih ada lagi. Ni lobby dia. Sekitar Kompleks Daya Bumi. Ini kat bawah lobby dia. Ada gerai sikit-sikit. Ada gerai jualan kecil-kecil. Ni staf Petronas masih ada kat sini rupanya. Sekitar ada gerai jualan kek, baju. Ini ada kedai kopi, Zeus Coffee. Kedai makan kat bawah ni untuk staf yang kerja kat bangunan atas, bangunan Kompleks Petronas. Ini kedai makan. Aneka minuman ada. Air tin RM2.5, air kotak, air mineral, donat, latte semua ada. Kedai kopi, Standard Cafe. Standard Cafe. Ada jual baju juga, ada jual buku. Menara Daya Bumi, Masjid Negara. Ada klinik juga. Sekitar tingkat bawah Kompleks Daya Bumi. Sekarang ni 12.30. Time rehat. Bekerja. Catraimu ni apa ni? Kedai makan. Sekitar sini. My News pun ada. Adalah sikit-sikit. Maru Cafe pun ada. Ni kedai-kedai tak ada. Yang terlalu tadi tu.
Ini kita masuk ya. Jom. Kompleks Daya Bumi. Apa yang ada dalam ni? Dulu HQ Petronas. Jom kita ada ke pasar seni. Oh ya, selamat tengah hari. You makan dia? Ha, sir. Ya. Ya. Oh, okey. Dah kena conteng lah. Asal cantik, mesti ada yang kata tangan pergi conteng. Masalah sikap. Benda dah cantik, kau suka-suka hati pergi conteng. Jantas ada ke pasar seni. Ini Sungai Kelang. Kita kompleks Daya Bumi pejabat pos besar Kuala Lumpur. Ini di sekitar. Let's go. Ada ke pasar seni. Ini sekitar pasar seni. Jom masuk ke dalam. Apa yang ada? Lama tak masuk pasar seni. Pada lama. Asam satu yang sekali. Pasar seni Kuala Lumpur. Ini pasar besar Kuala Lumpur lama. Central Market. Nama penjaga ini. Yang tukar function. Sementara pasar seni. House of Silver. Macam je lah berada. Barang untuk pelancong. Keris perak. Jom, kita pusing. Tingkat bawah. Sekitar pasar seni. Dia ada pasar besar. Ini ada supermarket.
Baja. Pretty pictures from the upward bound. When the thunder hits, it doesn't make a sound. World's in a hurry just to be let down. Wearing no worry like a wedding gown. Your body's on time, your body's on time. You made it, you made it. Your body's on time, your body's on time. You made it, you made it. Take a minute, catch your breath. Take a minute, pass your test. Take it easy, take a step. Take a seat and be my guest. Eh? Jam, baby, jam, don't fight. Blue light in the darkest night. No one here gets in alive. Body's on time, body's on time. You made it, you made it. Your body's on time, your body's on time. You made it, you made it. Your body's on time, your body's on time. You made it, you made it. Your body's on time, your body's on time. You made it, you made it. Jam, baby, jam, don't fight. Blue light in the darkest night. Jam, baby, jam, don't fight. Blue light in the darkest night. No one here gets in alive. Mango, strawberry, jackfruit. Okey, kita keluar daripada pasar sini. Ni ada gerai makan. Nak pergi air kejap. Mana jual air ni? Air yang sedap. Dalam ni ada kena air. Nak? Tak tak, minum saja. Minum air. Boleh kau ni? Dua. Cuma minta minum. Dua. Tiba Islam kat tepi dua. Makan tak bang? Dewa 5 2 bangku. Kita minum dulu. Penat. Nasi kandar restoran Yusof dan Zaki sedia berhak kat sebelah pasar seni Penungku. Kita rehat sekejap minum air. Penat jalan-jalan. Len man. Sedap. Maggi goreng. Okey.
Makan dah selesai. Perut dah kenyang. Kita nak menghala ke stesen MRT Pasar Seni. Kita nak balik lah. Nak balik. Nak naik LRT ke TRX. Pada TRX nak naik LRT Putrajaya Line ke Taman Equine. Ke naik bas ke Puncak Jalil. Let's go. Kita ke stesen MRT Pasar Seni. Terus jalan. Jom.